Cikgu berharap kamu dalam keadaan yang sehat dan bersedia untuk belajar. Jadi pada pagi ini kita akan belajar topik yang sangat menarik, yaitu kata adjektif. Oke, Safira, berikan cikgu satu contoh kata adjektif. Contoh kata adjektif adalah cantik. Oke, tanya Safira, jawaban kamu betul. Oke, habis pula cikgu mau tanya, berikan cikgu satu contoh kata adjektif yang menerangkan rasa. Manis cikgu. Contohnya kue sagu itu rasanya manis dan berlemak. Oke, Pak. Tanya kamu kerana sangat hebat pada pagi ini menjawab saran cikgu dengan betul. Baiklah, kumpulan B, cikgu akan membuat satu aktiviti yang ringkas. Cikgu akan tunjukkan gambar dan kamu perlu berikan kata adjektif berdasarkan gambar yang cikgu kasih lihat. Ini, okey? Okey, jadi murid-murid cikgu yang bijak, ini adalah gambar kek. Apakah dia punya kata adjektif? Sedap cikgu. Sedap cikgu, manis cikgu. Okey, tepat sekali. Tanya buat murid-murid cikgu. Okey, cikgu sangat bangga pada hari ini kerana kamu berikan kerjasama yang baik semasa dalam kelas. Jadi sebelum cikgu ingin menamatkan kelas, cikgu ingin bertanya, adakah kamu suka cara cikgu membuat sapaan semasa mengajar? Saya suka cikgu. Sebab sapaan cikgu buat saya rasa lebih rapat dan lebih berani untuk menjawab soalan dalam kelas. Saya pun sama cikgu, sapaan yang cikgu buat tadi sangatlah seronok dan efektif. Okey, terima kasih kepada murid cikgu. Dan kamu jangan ingat, kamu sangat istimewa kepada cikgu. Okey, dalam pengajaran ini, guru telah menggunakan pelbagai jenis sapaan. Antaranya ialah sapaan formal seperti selamat pagi murid-murid dan sapaan mesra iaitu murid-murid cikgu yang bijak. Seterusnya adalah sapaan individu, contohnya Hafiz dan Zafira. Dan yang terakhir adalah sapaan kumpulan, contohnya adalah kumpulan E. Okey, dan strategik ini dapat membantu murid untuk rasa dihargai, meningkatkan motivasi dan menjadikan suasana kelas lebih positif dan interaktif. Jadi, ia sangat sesuai untuk digunakan dalam pengajaran bahasa Melayu. Jadi, itu sajalah daripada kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih.